Assalamualaikum. Kita dah sampai dekat Kuantan. Kita masih menunggu lagi kita punya geng-geng kita sampai lagi. Bawa slow. So sebelum kita nak check in, kita akan makan dekat sini. Ikan bakar perintah nama kedai ni dekat area Tanjung Lumpur. So sementara kita nak tunggu dia orang ni, kita kencing dulu. Gelap besar sampai tak henti. Sampai sana masuk Komestai. Semua lebar ramai-ramai. Budak-budak terus ke kolam. Main air sampai nak malam. Abang-abang bakar barbecue sambil sembang. Tak rasa jemu. Mamat pula borak panjang. Meriah rumah sampai bergema. Malam pula main macam-macam game. Yang baru semua jadi geng. Kelak kuat satu rumah. Memang trip paling sempurna. Trip simple tapi bermakna. Jiran rapat macam keluarga. Pesta sentuh penuh cerita. Assalamualaikum. Macam ni makan okey? Lanjut oh boy. Hai. Seram Makan apa Abang Zul? Ha? Makan apa ni? Bukan biasa-biasa je. Biasa-biasa tu apa? Makan nasi je. Allah, ni aku mana? Menu kita untuk hari ini ikan bakar, soto Makan tu bakar. tepung, Oh banyak Ada udang bakar juga. Oh ni Abang Zul. Oh ni yang mahir tu. Mari makan dia. Ya. Marvelous. Alhamdulillah. Nanti hari nak balik kita makan patin Oh tak makan Tapi ada nasi campur. Kedai Fatin. Fatin nama mana dia? Ya. Suka ke? Patin tu janda kan? Patin tu janda kan? Nanti saya tanya dulu. Kenapa nak yang janda je? Tak, kalau nak yang ada. Tak nak Faham? Kita take note benda tu. Tak ikan Hai. patin tu. Mas Sri makan apa Mas Sri? Kali gepuk. Teri gepuk. Macam mana? gepuk. Okey? Baik. Alhamdulillah. Dia makan apa? Makan apa? Princess makan apa? Makan ayam. Korang ada apa? Apa ni? Gepuk juga. Gepuk kat sana ada. Ini gepuk kontan lain. Oh, gepuk kontan lain Biasa lain sikit Rasa macam mana? Masih dalam laut sikit. Hai. Kak makan apa As? Okey Kita orang risau tadi Kak order telur dadar ke macam mana? Alhamdulillah. Ada gepuk. Ada Macam gepuk. penyelamat. Ada gepuk dia. Alhamdulillah. Sophia? Nak cakap apa-apa? Apa? Cakap lah. Hey guys. Sedap. Balik dia makan. Tak apa sedap. Tak lepas Sedap. Memang sedap. Ikan ni fresh kan? Nak putih. Selamat datang guys. Kelantan. Kelantan. Kami was here. Hai, dah bersedia ke nak berpenat-penat? Hai. Kita orang datang ni. Apa ni Kak Hans? Hari ni kita makan nasi butter. Wow. Wow. Okay. Wow, so amazing guys. Okay, sedap. Okay. Sedapnya. Wangi. Wangi. Okay. Dah. Yang ni apa? Yang ni apa? Yang ni nak buat air Nak buat teh. Teh. Ni bekas goreng apa ni? Ni goreng ayam. Goreng ayam gemuk. Oh, tak lepas nak bakar. Okey. Ya. Depot hari dia ni. Kat luar ni tengah bakar-bakar. Memang tak boleh. Buah ayam tak boleh buat bakar. Susah.
Sebab tu ayam kena buat kecil. Betul. Kali dengan cakap mama. Jangan degil. Korang semua degil. Mama cili. Cili nanti. Cili nanti. Okay. Tengok ayam sikit. Cukup ke minyak tu nak dipenuhkan lagi tak? Nanti saya tengok wangi. Cantik. Kejap. Dia pandai anak mama masak. Ui, pandai dia pun ni. Ada mereka ni. Oh, luas betul dapur mama Oh. Ui, luas. Ui. Ni ada 20 kaki ni. Oh, ni sedang buat apa ni, Cik Sun? Buat teh. Teh susu, teh tarik. Lah, tadi buat Nescafe. Ni buat teh tarik. Tarik pulak. Esok buat buka mamak lah ni. Mamak tutup depan ni. Lepas ni kan kita go DSK kan. Lah Abang Zul. Lah kenapa teh tarik hari ni rasa lain, rasa Melayu sangat. Rupanya Abang Zul yang buat. Betul lah. Dia pula upah. Tanya seorang ayah ni. Masak. Atau apa? Gitu aja. Dia penapis. Awas. Anda diperhatikan. Baiklah. Rakutlah lagi. Apa awak cakap apa tadi? Tak ada apa. Tolong jangan rakau. No comment lah, no comment. Bila nak mandi yang atas ni? Tadi dah mandi dah. Kicau mania. Kicau mania tu. Kena rumah ni. Kicau mania. Ni apa benda apa ni? Apa benda ni bang? Assalamualaikum. Nak kahwin ke belum? Mana kak kahwin? Ya. Ni apa kaki macam ni? Mana kak kahwin? Injet. Ni kak kahwin. Oh, tu kak kahwin. Pasti. Abang tu kamu tadi. Ya Allah. By chef je. Syok weh. Air bapak-bapak. Suruh siapa dia? Takut dan kena. Dia datang. Siapa? Jinjiran datang lah. Jiran sebelah ni tak ada orang. Sebelah tak ada orang. Oh, kita je lah. Ya, kita aja kat sini. Malam ni kita enjoy. Mari kita berjimba. Berjimba kita. Kamu nak masak ayam? Ya, ni ayam ya. Ayam ni perut dia besar. Ayam ni aku ingat ayam Turki lah ni. Ayam cocok ni. Ayam Turki. Ayam gajah. Benar. Ayam gajah. Besar benar. Ya? Nak masak. Rasa. Nak rasa. Ni dah dia menu utama kita. Oh, bawang putih tak nak ambil. Ikan. Okey, sekejap ya. Ikan. Ya. Okey, panas. Sos sukia. Tak dapat pergi tak apalah, jadi dapat makan malam ni. Buat Sos sukia. Ni lah muka-muka yang buat dia. Ni muka-muka yang buat dia. Hai. Kenyang ke? Kenyang. Berapa banyak dah makan ni? Berapa banyak dah makan ni? Hai, dia macam. Sekarang macam ni nak Kak bayar? Betul ya? Tak boleh. Dah kenyang macam-macam.
Cepat